Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Ramadan Karim. Kembali lagi bersama saya Ali Hakim, pengantara anda yang setia. Pada hari ini SMK Pondok Upih telah melaksanakan Iftar Jama'i peringkat sekolah bagi tahun 2025. Acara ini diadakan pada setiap tahun untuk mengukuhkan ukhuwah pelajar bersama pihak sekolah. Ceritakan perjalanan program Iftar Jama'i ini. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti kita sedia maklum bahawa hari ini Kelab Guru SMKPU, Panitia Pendidikan Islam dan juga Permuafakatan SMKPU mengadakan aktiviti tahunan lah. Seperti biasa, aktiviti Iftar Jama'i ini adalah aktiviti tahunan yang diadakan apabila tibanya bulan Ramadan. Okey, jadi untuk hari ini, perjalanan aktiviti hari ini kita mulakan dengan tazkirah. Okey, semua pelajar dan guru berkumpul di Surau Raudatul Jannah dan kita mulakan dengan tazkirah. Okey, kemudian kita adakan sedikit tahlil ringkas. Okey, tahlil ringkas. Kemudian kita teruskan dengan berbuka puasa secara ringkas. Kita makan kurma, kita minum air dan kita teruskan dengan solat maghrib berjemaah. Okay, kemudian barulah kita bersama-sama beriftar beramai-ramai di kantin SMKPU. Jadi itulah sedikit sebanyak perjalanan majlis kita pada hari ini. Terima kasih kepada pihak sekolah kerana mengadakan program Iftar Jama'i ini setiap tahun. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya Alif Hakim. Selamat berpuasa.